Quran tu jangan letak tempat tak nampak. Takutnya bulan puasa tahun depan pula baru buka. Yolo juga tu, Ma. Kata boleh puasa nak berlatih. Tapi habis puasa pakat letih pula. Kena beringatlah. Jangan pula bulan puasa tak tinggal baca. Lepas puasa jadi jangan nak buku. Tak boleh. Saya cakap tak boleh, tak boleh lah. Gak guana pula. Ya habis yok duk tak boleh tu. Hacu kita tengok Rasa Nisa ada dekat tu dah. Bak apa habis siok tu daripada tadi lagi duk tak boleh. Entah, saya pun tak boleh juga ni. Dah, apa pula mu tak boleh? Yelah, saya tak boleh nak teka kenapa dia tak boleh. Kita kan duduk depan, dia duduk belakang. Suara je kita dengar. Bangsa. Apa yang tak boleh tu? Tak boleh baiki ke part yang saya dah pecahkan tu? Kamu dengar suara saya ya? Tengok tu dia tanya pula. Suara dia tu siapa pada buluh dah. Oh, ni ada ahli karya hubungi saya tadi. Dia tanya boleh ke bayar zakat fitrah lebih sebab dia nak tebus dosa. Dia pernah makan keropok waktu puasa dulu. Oh, hak tu kau doa yang tak boleh tu. Duk jawab kau kawan tu rupanya. Tapi memang patutlah dia bayar lebih. Tapi bukan bayar pada imam. Habis tu, bayar pada siapa? Kamu? Jangan pelik-pelik. Zakat fitrah tu untuk cuci benda-benda lara hak kita buat masa bulan puasa. Hak poten puasa tu bab lain pula. Betul apa yang aku cakap. Dia kena bayar lebih. Tapi pada mak dia. Sebab dia makan keropok mak dia. Jarang saya tak kamu ni tak berhubung. Budak-budak tu Acu mari tengok ni. Bagi siapa-siapa ni. Ya Allah, dua nak. Hak siapa ni? Barang saya tu! Ya! Barang saya. Nah, ni barang saya. Biskuit ada, pakaian ada. Siap ada tanda nama lagi. Kalau pergi mana-mana, tak payah takut ada orang curi. Ke bagus. Kalau persiapan puasa sama dengan persiapan raya. Semangat, meriah. Yelah. Yang sini kita simpan dulu. Tunggu tahun depan kalau ada semangat nak sambut Ramadan, baru kita guna untuk raya nanti. Alamak. Tak apalah. Lagipun puasa tahun ni nak habis dah. Jadi hak ni kita muhasabah untuk puasa tahun depan pula. Tapi kain baju tu ejah tag ke aku dah. Ya Allah. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Macam mana nak buat? Abang Siak ni. Apa lagi yang tak boleh? Asyik tak boleh je hari ni. Ni lah yang tanya saya tadi tu. Bagi sekarang dia bagi tahu pula dia bukan sengaja batal puasa tu. Tapi sebab mak dia suruh rasa keropok mak dia tu. Lepas tu apa pula hak tak bolehnya tu? Saya tak jawab lah. Jadi saya minta dia tanya kat imam pula. Biar imam tu pening sama. Kami dari Diploma Counseling ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Ramadan dan Syawal pada kali ini memberikan 1001 makna buat kita semua. Ampun maaf